Dah lah, Mak. Adik tahulah Mak tak sayang adik. Mak sayang abang lebih. Kalau abang nak kenal saya, ikutlah saya. Saya sebenarnya tak faham ni. Mana nak kahwin dengan abang? Iyalah bang, abang ni macam tak sudi pula. Dr. Ilya, ini dia fail yang saya dah sediakan. Kes ni agak aneh dan pelik. Subjeknya kini dalam bilik kurungan bagi yang dianggap kes-kes kronik. Dia mengalami sedikit kemalangan apabila cuba melarikan diri dari tempat jenayah. Walaupun dilanggar kereta, dia masih hidup. Kes ini berlaku di sempadan negeri Thai dan utara Malaysia. Subjek seorang lelaki mengalami trauma selepas peristiwa ngeri yang dialaminya. Alif! Alif! Ya, Jom makan. Makanan dah siap dah. baiklah. Esoklah sambung sayang. Lagipun dah nak gelap ni. Ya. Balik ni. Tu mak kau dah bising. Bungkus lah. Esok aja kecil paling. Aku rasa tempat ni memang dah tak ada lah. Baiklah. Jom. Jomlah turun makan. Tak payahlah kerja kuat-kuat sangat. Jom. Masih belum jumpa apa-apa pun. Jangan risaulah. Aku yakin dengan kajian yang kita dah kumpulkan. Mana kita nak gali lagi esok? Ada tempat lain yang kau rasa kita boleh jumpa artifak tu di tanah? Cakap, Sebayang, kau ni cubalah cakap sikit. Kenapa kau ni ya? Jadi pendiam sangat. Yelah, cuba kau fikir sendiri. Nak berapa lama kita kat sini? Setahun? 2 tahun? Kau tahu tak, orang kat luar sana dah gelak-gelak kat kita cari benda yang tak wujud. Aku punya reputasi aku dah hancur. Dah berapa lama kita pergi ekspedisi, satu apa pun tak dapat. Bosan aku macam ni ya. Kau kerja lagi bagus. Kita jadi pengerik kubur ke? Sama je. Zam. Tak baik tau kau cakap macam tu. Apa pula tak baik? Kau tengok sendiri. Aku dengan Halif yang buat kerja. Si Am tu. Tengok peta je. Ukur sana, ukur sini. Tengok tu, tengok ni. Tapi satu jawapan pun tak ada. Dah lah, Zam. Kalau Am tak buat kajian, kau boleh buat ke? Kita ni satu kumpulan. Tak payah nak maki tak tentu pasal lah.
ada tempat lagi yang kau rasa sesuai? Ha? Ada kot. Apa? Esok kita boleh pergi cari lah. Tak jauh dari sini. Bagus tu. Ayolah. Apa ni? Jom makan. Gaduh dia, jom. Am, asal kau tak tidur lagi ya? Orang lain semua dah tidur. Sajalah. Susah nak tidur lah. Aku pun. Esok kan kita nak gali tempat baru kan? Kau rasa-rasalah kita akan jumpa apa-apa tak? Janganlah malu-malu lagi. Kita ni kan dah lama kenal. Sejuk kan malam ni? Asal kau tak nak cakap? Cakap lah. Kau ni asyik malu je. Bukan macam tu. Yelah, aku segan lah kan. Kau dengan Alif. Asal lah? Sebab aku dengan Ali dah bertunang, jadi kau tak nak berkawan dengan aku lah? Salah ke kalau kita nak berkawan? Salah? Yelah, betul lah. Jangan risaulah. Aku percayakan kau. Esok, aku rasa kita akan jumpa sesuatu lah. Sebab aku dapat rasakan. Okeylah. Nak tak nak, kita kena tidur juga kan? Lagipun esok kita nak buat kerja. Yelah. Aku naik dulu Okey. Selamat malam. Malam. Akhirnya. Setelah bertahun-tahun. Bukalah. Wow, cantiknya. Untung kita kan? Leif, aku betul-betul puas hati, Leif. Walaupun sekian lama kita tinggal sini, Leif. Inilah hasil titik peluk kita. Ya! Korang ingat tak? Masa kita pergi gua dekat Perlis tu,
Apa pula tak ingat? Kita jumpa tengkorak orang zaman purba kat sana. Itu aku tahulah. Tapi itulah kali terakhir yang kita jumpa sesuatu yang unik. Yang lain, semuanya sampah. Nasib baik kan kita jumpa Interfact tu. Lepas ni, mesti banyak universiti yang akan membiayai kos kita. Tak sia-sia kita datang kat Thailand kan? Ada ke nasib? Aku dah kira tepat-tepat dah. Kita akan jumpa sesuatu kat kawasan ni. Yelah sayang, saya tahulah awak ni seorang pencari gali yang hebat dan lagi terkenal kan? Betul kata Alif tu. Orang dah kata kita takkan jumpa sesuatu yang pelik kat sini. Ni Alif nak juga cari. Kalau nak bergantung pada nasib, sampai bila-bila pun kita takkan jumpa. Percayalah. Apa sebalik pisau ni punya sejarah? So ni, umur dia lebih kurang 400 tahun. Dibuat oleh pedagang yang singgah berehat kat pelabuhan berdekatan. Ianya dijadikan hadiah untuk ketua kampung daerah ni. Itu aku tahulah. Dulu memang dia buat sebagai hadiah. Tapi sebab pendatang-pendatang tu balik, ada sesuatu pelik yang berlaku pada pisau tu. Ya, kalau tak silap aku, nama dia Sayama Parangkumar. Dia jadi gila, kau tahu tak? Dia bunuh penduduk tempatan dan dia juga dikenali dengan nama Setan Siam. Ganasnya. Memanglah. Selepas dia dibunuh oleh anak dia sendiri, cerita pasal pisau ni lenyap macam tu je. Kalau tak sebabkan Am buat kajian pasal pisau ni, aku pun tak tahu legenda artifak pisau ni. Betul tak? Am, apa hal kau ni pendiam sangat? Muka je ganas. Janganlah malu-malu lagi. Kita ni kan dah lama kenal. Dah jadi macam satu keluarga dah kan? Bab pisau tu. Sini. Apa kata kalau kita jual pisau ni dekat pasaran gelap? Dapat untung. Siapa nak bagi duit? Setakat nak hantar kat museum. Buat pameran buat apa? Betul tak? Kau ni nak cari duit dengan jalan senang je. I say, aku main-main je lah. Kau ni serius sangat. Kau tengok Am. Dah lah, aku nak berehat dulu. Besok ada hal lagi. Ya Allah, Alif. Terkejut saya tahu tak? Awak ni.
Kau Alif. Ada pula kau. Ni yang tolong aku sini. Cegat dari situ. Kau cakap nak mengawal semalam. Kau ni, buat artifact ni sekali kenapa? Aku yang jumpa, akulah pegang. Aku jugalah yang simpan. Mana boleh, Lif? Memang tak boleh. Semalam kau cakap dengan kita orang, kau nak pergi pada museum kan? Sebab dia taja kita. Tak boleh. Aku tak benarkan. Ni hak aku. Kau tak faham? Faham kan kau ni? Ha? Tiba-tiba je buat perangai, kenapa? Dah lah, aku nak kau simpan balik pistol ni kat peti besi. Untuk apa aku simpan dalam peti besi tu? Ha? Kau nak serahkan artifak ni kepada pihak museum? Jangan nak menipu. Kau nak jual dalam pasaran gelap kan? Sebabnya kau nak untung sendiri. Kau ingat aku tak tahu hasrat hati kau yang sebenarnya. Aku tak percaya sesiapa pun simpan pisau ini. Hak aku! Apa pula kau tak percaya? Semalam aku cakap main-main je tau. Aku nak tanya kau, berapa lama kau dah kenal aku? Kau cakap dengan aku? Kau cakap? Kau ni betul-betul... Tiba-tiba perangai kau berubah lah. Aku tak faham dengan perangai kau lah. Pelik betul aku lah. Kenapa diam je ni? Alif pun tak ke mana? Kau orang perasan tak perangai si Alif ni? Hari ni aku tengok dia macam je. Tak ada. Tak perasan. Adalah sikit. Pagi tadi aku tengok dia lain sikit. Fikiran dia pun macam kat tempat lain. Aku rasa kan, mungkin sumpah artifak tu kot terkena kat dia. Aku bengang dengan dia betul. Pagi tadi dia tegur aku. Cara cakap dia pun macam kurang ajar dengan aku. Pelik lah. Selama ni tak macam ni. Dah tu, aku nak percaya Alif ni. Kalau aku jumpa Alif nanti, aku cakap dengan dia, jangan layan kau macam tu, Tak apa, Rasha. Kau duduk. Kau tu perempuan, Rasha. Biar aku rajin yang cari dia. Aku pun tak perlukan perempuan cantik macam kau yang jaga aku. Lagipun, berani sangat kan kau. Seorang-seorang ni. Ya, kau nak cari dia. Kau bawa Nasha ni balik ke bilik dia. Nanti, bila kau jumpa si Arif tu, aku panggil lah. Okey. Nanti kalau kau jumpa Alif, kau cakap dengan dia makanan dah siap tau. Lagipun dia dah 1 hari tak makan tau. Yelah, aku tahu lah kau tunang dia. Aku jumpa dia, aku beritahu dah. Sekarang dulu. Lepas ni kau ada buat apa-apa ke? Tak ada. Tak tahu lah. Mungkin baca novel ke. Tak tahu. Tak. Kenapa? Kau nak tidur dulu ke? Kau tak nak tunggu Alif dengan Sam balik? Tunggu lah kot. Tunggu kat sini ke. Tak apa lah. Diorang balik nanti aku beritahu. Baiklah. Selamat malam, Salam. Alif!
Malam-malam ni Lif kau ni. Nak keluar sesama lah. Alif! Mana rumah mak ni? Keluarlah Alif. Bangun, Am. Am, bangun. Oh, Alif dengan Zam tak ada, tak balik lagi. dia orang dekat ni kot, dekat kemah besar. Lah, aku dah pergi, dah cari, diorang tak ada. Bangunlah, Am. Jom lah, kita cari dia. Cepatlah sikit, Mam. Aku takut sesuatu terjadi pada dia. Aku dah tak tahu apa nak buat lagi ni. Mesti ada sebab dia tak balik. Aku takut sesuatu terjadi pada dia, Am. Cepat sikit, Am. Mana diorang ni? Oh, kenapa? Tak ada benda yang pasti lagi. Mungkin diorang jumpa benda ke? Benda yang penting sebab diorang tak balik. Kan? Tak mungkin, Am. Dia tak mungkin tak balik. Diorang kat side ke? Jom kita cek diorang kat sini. Alif! Zam! Alif! Lef! Zam! Lef! Alif! Alif! Mana korang ni? Alef! Alif! Zam! Zam! Alif! Kau tak apa-apa? Tak apa. Tak apa-apa. Siapa tu? Ni macam kasut Zam. Nisha. Zam! 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 Apa dah jadi ni? Sekarang ni kita kena lapor pada polis. Aduh, macam mana boleh jadi macam ni? Semalam Zam baru dengan kita. Macam mana dia boleh mati? Siapa bunuh dia? Sekarang ni kita kena lapor dengan polis secepat mungkin. Lepas tu kita cari Alif. Itu yang penting. Alif. Tak mungkin Alif. Zam kata Alif pegang pisau tu. Tak mungkin Alif. Faham. Itu yang aku cakap tadi. Diorang takkan buat. Sekarang ni cuma mungkin sumpahan pisau tu. Sumpahan pisau tu ada kena-mengena. Artifak tu. Legenda tu. Mungkin betul. Mungkin legenda tu betul. Maknanya sesiapa yang pegang pisau tu, dia mungkin saja boleh jadi. Jadi apa? Ha? Jadi darah ke kan darah? Ha? Betul. Kenapa ni, Am? Aduh, sial. Aku baru isi minyak semalam. Sekejap. Am, kau nak ke mana kau, Am? Kat belakang ada minyak. Oh, siapa yang buat? Siapa apa? Ha? Ada orang bocorkan tangki minyak. Macam mana kita nak keluar tempat ni? Dari mana kita nak keluar daripada tempat macam Adam ni? Siapa nak tolong kita? Tak ada orang nak tolong kita, Am. Kat sini dah tak ada orang.
Nasha, dengar sini. Dengar sini. Kita boleh keluar dari tempat ni. Okey? Kita boleh keluar. Kau tahu kawasan ni kan? Kau hafal peta dia kan? Dengar sini. Dengar sini baik-baik. Kalau kau cakap pelan-pelan, kau tunjukkan aku jalan keluar dari sini, kita boleh keluar. Okey? Dengar sini. Tengok aku. Aku takkan benarkan siapa-siapa sakitkan kau, faham? Ha? Ambil ni. Apa salah kita? Diam! Hari dah gelap ni. Kita berehat sekejap, Baiklah. Kita berehat ke sana. Sekarang ni macam ni. Esok kita nak jalan. Jadi kita kena tidur. Jadi aku cadangkan kita jaga seorang 2 jam. Aku jaga dulu, baru tidur. Okey. Aku rasa tak apa, kau tidur dulu lah. Aku nak berjaga. Nanti lepas 2 jam aku kejut kau Betul. Betul. Ya. Papa kejut lah. Dengar bunyi ke apa ke. Ada orang. Kat mana? Saya tak tahu. Kat sana. Tak ada apa. Kau penat kot. Dah, kau tidur. Biar aku pula jaga. Hey. Apa ni? Aku mimpi. Aku mimpi zaman siam. Aku nampak banyak mayat bergelimpangan. Aku nampak pisau artifak tu. Kau mimpi sejarah siam? Aku nampak banyak mayat orang kampung mati macam kena tikam, Aku nampak mayat Alif. Aku rasa macam aku peluk dia. Tapi aku tak berjaya nak selamatkan
cuma mimpi buruk aja. Aku nampak pahlawan Siam tu. Tapi aku tak ingat apa nama dia. Sayama Prakuma. Nama dia macam tu lah. Macam mana kau boleh tahu tentang Sayama? Aku nampak dia pegang pisau artifak tu, Am. Ya ke? Am. Lepas tu? Lepas tu, dia datang dekat dengan aku. Aku nampak muka dia. Tapi, aku rasa macam kenal. Kemudian, dia tikam aku. Dia tikam kau? Sebab tu kau jerit? Ya. Dah. Kenapa? Jom kita pergi depan sini, Am. Aku takut, Am. Dah. Ya. Am, cepat, Am. Dah, pegang ni. Aku macam tak percaya semua ini terjadi pada kita. Itu sebab artifak tu lah. Artifak jahanam tu tahu tak? Artifak... Faham. Sabar. Baik, Nasha. Kau takut ke? Aku harap sekarang ni kau dah tahu. Aku dah letih berlakon. Kenapa? Apa? Kenapa kau bunuh Alif dengan Azam? Kenapa? Apa salah diorang? Apa dia? Aku tak dengar apa kau cakap. Kenapa? Kenapa aku bunuh? Kau tanya aku, kenapa aku bunuh Alif dan Zam? Macam tu? Aku bagi tahu kau sebab. Kau diam. Aku bagi tahu kau sebab. Sebab aku nak berdua je dengan kau. Itu je. Dan artifak yang aku ada ni. Itu pusaka aku punya. Dan akhirnya aku dapat. Aku dapat balik. Sekarang kau tahu kan? Sekarang kau tahu kan? Aku adalah keturunan Sayama Prakuma. Aku yang beritahu Alif macam mana nak dapat harta ni, macam mana nak dapat artifak ni, harta aku. Lepas tu aku bunuh dia. Lepas tu aku bunuh Zam. Semua aku buat. Aku. Kerja aku. Sebab aku dahagakan darah. Dan pernah bilang kau. Mainlah.
dengan aku aja. Nak main sembunyi-sembunyi ke? Ha? Tasha! 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 Nak lagi mana ni? Main sini, meh. Tak mau nakal-nakal. Tiket nombor 3. Satu. 2. Diam. Jangan bunuh aku. Apa dia? Aku merayu pada kau. Jangan bunuh aku. Apa ni? Apa ni? Diam. Tasha. Kau ada 2 pilihan. Kau boleh anggap tempat ni sebagai syurga kau. Kemudian kau boleh anggap juga tempat ni sebagai neraka kau. Kau faham tak? Ha? Aku merayu pada kau. Jangan bunuh aku. Apa? Diam! Aku sekarang dah ada pisau ni. Aku dah ada pisau ni. Aku tak perlukan sesiapa lagi. Kau faham tak? Hei, mana jalan keluar ni? Itulah, aku dah cakap lain kali bawa peta. Kau ni bodoh betul lah. Ada stesen minyak tadi, tak nak tanya. Bisinglah. Subjek ni mungkin seorang penagih dadah. Simptom yang dilihat adalah kesan dari penggunaan dadah. Tetapi kita juga mesti mengkaji dari segi psikologi dan fisiologi. Jika ada kaitan, prognosis ni akan lebih berkesan. Dia kurang bernasib baik kerana dalam kegopohan nak melarikan diri, dia dilanggar kereta. Apabila dibawa ke pusat ni, dia masih mengaku dirinya sebagai dirasuk hantu Saimah. Kadang-kadang orang yang mempunyai keistimewaan macam kamu selalu mengalami penindasan dari orang yang iri hati dengan kamu. Sakit! Masuk pejabat saya sekarang juga. Sekarang! Dan dengan kenaikan pangkat, aku sudah emailkan kepada kamu ilmu dan ayat-ayat untuk menjampi wanita idaman kamu.